Negara yang kecil tapi spy depa yang paling orang takut atas dunia ni adalah spy Israel. Baru ni kita tengok kan macam mana dalam satu malam saja depa kutip Panglima Iran. Panglima macam ada yang kena bom dalam meeting ramai-ramai, ada yang peluru berpandu ikut sampai dalam bilik tidur. Nak faham awak depa padu sangat, tapi kecil ya depa ni kalau nak compare dengan CIA. Kita kena faham asal usul depa dulu. Hujung tahun 49 lepas wujudnya negara Israel, mereka wujudkan sekali satu agensi risikan. Nama dia Mossad Modern Tafkirin, Institute Intelligence and Special Operation. Tapi dunia kena tunggu lagi 10 tahun sebelum tahu kata mereka wujud. Benda ni start bila media teramangsa kecoh bila ada seorang ni dihadapkan ke mahkamah Israel. Nama dia Adolf Eichmann, arkitek kepada projek Holocaust. Orang kecoh sebab dia dekat 15 tahun dah cari tak jumpa. Yang tiba-tiba si Eichmann ni muncul di Israel sebab geng Mossad trace dia tu. Sampai sikit lagi nak sampai Antartika, 15,000 km daripada Israel. Dan mereka pergi kutip dia, bawa balik senyap-senyap. Polis ke tentera di negara tu tak tahu langsung kata spy Israel buat operasi di tempat mereka. Contoh ni lah buat Mossad famous dan orang gerun sebab hang takkan dapat cari mereka kecuali mereka yang nak jumpa hang. Tapi kalau yang ni hang rasa dahsyat dah, hang silap. Enter Project Stargate. CIA masa tahun 70 mereka dah start main dengan benda-benda gaib. Dalam buku The Man Who Stared at Goats, dia cerita macam mana geng US guna astral projection untuk risikan. Bahasa mudah dia macam cerita Stranger Things lah. Si Eleven tu dia spy Rusia dengan pakai niat dia. CIA nak buat benda sama. Paper pasal projek ni US dah declassified pada tahun 93, so orang awam boleh baca. Sampai sekarang ada lagi dekat website official CIA. Yang saya paling ingat dalam paper tu, mereka kata benda yang boleh ke masa lalu ataupun ke hadapan, dia mesti tak tertakluk pada ruang dan masa. So terang-terang lah manusia tak boleh buat. Tapi satu-satunya benda yang ada dekat manusia yang tak tertakluk pada ruang dan masa adalah minda kita. Sebab dia mana ada jisim, sama juga dengan masa. So dari kefahaman ni lah mereka develop skill untuk spy dan tengok apa nak jadi ke depan. Mereka pernah praktis untuk scan dari jauh tau, nak tengok apa number yang tertulis kat satu tempat tu. Mereka boleh buat weh. Satu je masalah mereka waktu tu, mereka tak boleh nak konsisten. Kat sinilah geng Yahudi shine dan tapau mereka balik. Nak faham yang ni kita kena pergi zaman Nazi sah. Zaman tu mereka ada satu cabang sains tau yang dipanggil sains Yahudi. Sebab benda ni dipelopor oleh mereka je. Sama juga macam ilmu CIA duk pakai. Mereka pun mengaji benda-benda yang susah nampak di mata kasar. Dan olahan dari ilmu ni lahirnya teknologi komputer. Dalam buku Startup Nation ada cerita di Israel ni ada satu tempat khas untuk geng komputer je. Nama dia Unit 8200. Ni ada adik Mossad jugalah. Unit ni yang paling elite dan prestige dekat Israel. Budak paling pandai je akan dapat offer masuk. Apa kerja mereka? Cyber warfare. Mereka tak pakai niat lah macam saya. Mereka pakai medium digital untuk spy atau hack lah. Habis dia berkhidmat dekat situ, mereka akan diserap masuk ke tech company yang besar-besar atas dunia ni. Segala Google, Microsoft apa semua. So hampa clear kan, CIA dan Mossad dua-dua pakai ilmu halus. Tapi si Mossad yang berjaya bagi terjemah benda ni kepada alam nyata dan bagi result yang konsisten. Tapi saya rasa dia tak menjawab juga sebenarnya apa yang buat Mossad power dari CIA sampai ramai orang takut dengan mereka. Setakat net main komputer ni hambuh nampak di spek, cabut internet, settle lah, nak takut-takut kenapa? Walaupun geng ni skema, Mossad paling tertinggi sekali jumlah operasi yang dibuat. Jauh banyak lagi dari agensi lain. Dan yang kantoi pun banyak juga. Ambil contoh tahun lepas, mereka yang bertanggungjawab bagi letup 5,000 pager serentak di seluruh negara Lebanon. Pager tu macam telefon lah senang cakap. Tak ramai sangat geng sebelah yang berkorban, banyak cedera je. Tapi Mossad faham benda paling mujarab sekali nak lawan manusia ni bukan secara berdepan. Hang lawan dengan masuk dalam kepala mereka. Dari sudut lain nampak macam Mossad ni tak cekap sebab asyik buat kerja kantoi. Rupanya bila leak pasal cerita operasi, musuh ni secara tak langsung tahu sampai level apa Mossad sanggup buat untuk capai objektif mereka. Dari benda sekecil telefon pun mereka boleh buat untuk ambil nombor hang. Hang simply tak boleh expect langsung Mossad nak mai kutip hang cara apa. Macam takut dengan hantu tapi tak nampak dia duduk tang mana. Kesimpulan untuk cerita Mossad ni tunjuk dekat kita yang ilmu pengaruh orang tu lagi berkali ganda mujarab weh. Tak kena sampai mengaji sains Yahudi pun. Simply kena tahu cerita apa nak sampaikan je. Nak bagi orang takut dekat kita pun boleh. Nak bagi orang suka dan tengok video kita sampai habis pun boleh. Link di bio saya share guide percuma untuk hampa buat benda sama yang Mossad buat.